Hang tak kira lah hang sekarang ni dah jadi Melayu murtad ke apa tak tahu kan. Saya nak beritahu, Melayu awalnya tak. Melayu awalnya memang dia ikut Quran. Melayu saja tahu. Melayu saja. Dia Quran. Hidup dia adalah perjalanan dia dengan Quran. Cara hidup dia. Walaupun tangan dia tak ada Quran. Orang Melayu, walaupun tangan tak ada Quran, hati dia ada Quran. Itu. Akak-akak orang duk kata leluhur lah, tok nenek pun itu. Hak pengajian apa? Imam Syafi'i lah, Imam Ghazali lah. Segala imam-imam lah yang muktabar. Yang hak depa ni jadi ikutan. Dah lama dah. Dah lama cerita ni dah lama dah. Hampa yang tak tahu. Memang hak tu lah jalan tu. Memang hak tu lah. Termasuklah sultan-sultan sekali. Agung-agung, sultan-sultan, raja-raja dulu. Itulah jalan hidup mereka. Pegangan kata pegangan. Walaupun Quran tak ada di tangan, tapi ada di hati. Ada di tok-tok moyang kita. Sekarang ni kita nak bagi ambil balik je. Itu ya. Nak bagi grab balik je. Sebab terlepas. Terlepas sikit. Dia dah melalut dah. Orang Melayu sekarang dah start melalut. Pakai seluar pendek lah, dia huha lah, dia ikut pengaruh ni, ikut pengaruh tu. Dia sengit. Serong sikit lah. Serong sikit. Nak bagi perbetul balik je. Perbetul balik je. Tak lari jauh lagi. Tak lari jauh sangat. Adalah lari tapi tak lari jauh. Tu Bazar Ramadan. Bazar Ramadan di stadium mana? Bazar Ramadan di stadium KL. Stadium ni lah, KL City ni lah. Dia orang ada pembaharuan. Dia orang pasang kemah. Kemah yang bukan kemah kecil-kecil ni. Kemah yang tinggi tu. Berapa kaki lah kemah tu? 20 kaki ke 30 kaki macam tu lah kemah tu. Dia punya puncak 30 kaki, dia punya tiang 20 kaki. Jadi kemah kecil-kecil ni duduk bawah dia. Okey. Ya Allah, hari pertama saya pergi hari pertama tu, saya nak tengok kan. Sebab tahun lepas tak ada kemah tu. Tahun lepas macam biasa saja. Hangpa tahu kali ni pi. Hari pertama orang cuti lah. Tak nampak makanan pun. Nampak orang je. Makanan tak nampak pun. Orang penuh ni, macam semut ni. Jalan rimpit-rimpit. Saya rasa macam, kita boleh kata macam suasana padang mahsyar juga tu. Memang lalu dengan orang, makanan tak nampak. Jadi marketing tak sampai. Bila bazar, terlalu ramai orang, marketing tak sampai. Makanan tu, kita tengok makanan tu, satu kita bau, satu kita tengok dia punya banner, betul. Banner pun tak nampak. Tak silap kalau kita bawa anak pun tak nampak. Sebab semua orang banyak sangat. Saya bawa anak saya dukung duduk kat atas bau ni. Tu. Fail lah kita kata kan. Bazar Stadium KL gagal. Macam tu je lah untuk hari pertama. Hari kedua saya tahu saya tak pergi dah. Saya tengok macam tu saya tak pergi dah, sorry lah. Tunggu time bila dia orang dah reda ni, tak ada orang kan, baru kita pergi. Tapi makanan dia pun memang lah. Makanan dia orang tahun-tahun lepas pun memang rancak-rancak situ. Rancak situ. Artis pun duk buat konten semua kat situ. Jadi tak pergi lah situ. Bazar tu kira fail lah. Dengan keadaan yang sempit. Saya tak tahu, saya rasa jadi lagi sempit. Lepas dia pasang kemah tu, jadi lagi sempit orang ni. Berimpit ni dekat tengah-tengah. Cuma kebaikannya bila hujan, ayak tak kena berniaga. Ayak tak kena berniaga. Lepas tu lah jalan kat situ sangat-sangat jam lah. Orang pergi naik kereta. Orang KL ni standard lah. Kita cuti-cuti, kita pergi bazar naik kereta. Tak pergi naik motor. 4 orang takkan nak naik motor. Kena naik kereta lah. Naik Vefire, naik Exora, Saga, Kancil, Viva. Tak ada parking kat situ. Adalah sikit kan kat sebelah stadium kan. Yang motor-motor, yang kereta-kereta. Nak pergi rumah saya dengan stadium tu 5 minit je. 3 minit je. Saya pulas throttle tu 3 minit kot. Tapi saya pergi naik kereta. Saya naik kereta. Tahu berapa minit? Yang saya kata, kalau saya pergi naik motor, pergi ke stadium tu, saya boleh cecah sampai situ 3 minit. Saya tahu lah, saya rempit. Saya memang pulas throttle punya orang. Tapi saya kadang-kadang je pulas dulu. Sekarang saya dah tua, saya pulas macam orang tua lah. 5 minit lah kita kata orang tua pun. 5 minit. Tapi pergi naik kereta itu, hari pertama di bazar ni, 45 minit. Siap parking. Dapat parking. Itu pun nasib baik ada parking. Nasib baik ada parking. Terus tengok kalau tak ada parking ni, kita caw. Kita dah rentas sini pun tak. Ini kalau orang nak lalu saja pun tak boleh ni. Bukan kata nak pergi bazar, lalu pun tak boleh. Jadi gagal. Dari segi dia punya, orang kata apa, orang nak datang kat situ kan. Jadi kita ni manusia, kalau kita smart, besok kita tak bawa dah anak-anak. Kita akan pergi naik motor. Pergi sorang-sorang.
Tinggal video call je kat sana. Hampa nak apa? Hampa nak apa? Ni. Tengok lagi jalan satu round. Barulah dia praktikal sikit. Itu pun tak boleh saya kata. Kalau masih ramai kata kan. Nak ambil video macam mana ni? Duduk tengah-tengah ni. Di lautan manusia ni. Kita kena nak pergi ke kedai-kedai. Kalau macam jalan clear sikit. Kita adalah space untuk kita ambil video. Ni makanan ni tengok nak makan apa kan. Tak boleh buat konten macam tu. Buat video call macam tu tak boleh. Manusia terlalu banyak. Kita memang betul-betul dapat dada manusia. Tak dada lelaki, dada perempuan. Dada lelaki, dada perempuan. Kalau nak pergi ke satu makanan. Jadi orang nak buat review makanan pun tak boleh. Itu hari pertama lah. Hari kedua, hari ketiga saya tak tahu lah. Okey. Lepas tu dekat Rawang pula. Depa yang Rawang, Bazar Rawang tu. Dekat Bandar Puteri tu. Depa belagak awal sangat. Dia belagak awal sangat. Depa kata bazar yang terpanjang. Jenis world record. di Malaysia. Di Rawang, di Bandar Puteri tu. Dia kata bandar terpanjang. Hari pertama je. Hari kedua ribut terus. Hari kedua ribut terus habis ni. Sebab dia orang buat kat tempat open. Macam tadi kat stadium tadi ada kemah besar kan. Kalau ribut pun rasa kira lepas lagi tu. Sebab kemah tu hak jenis solid punya. Kemudian di sebelah dia ada pokok-pokok. Di sebelah sini ada pokok-pokok. Sebelah sini ada stadium. Jadi angin tak reach kat kawasan bazar tu. Tapi di Rawang tempat open. Tempat baru tak silap saya. Tempat open. Memang betul-betul open. Mereka kena ribut. Tak payah kuat-kuat lah. Bagi sikit lah angin. Tuhan bagi sikit lah. Terangkat habis semua. Dengan hujan-hujan semua. Kesian mereka berniaga. Bazar hari kedua kan. Di Rawang. Tu lah. Sibuk sangat dengan orang kata apa. Benda. Orang kata apa. Benda. Menega ni lah kan. Yalah orang nak menega orang cari duit kan. Nak raya kan. Cari duit. Tapi itulah kan. Dia kadang-kadang memang dia main dengan dugaan macam tu. Mau tak mau kena harung lah. Biasa orang menega tu biasa. Orang menega kemah terbang biasa. Janganlah rasa pelik benda tu. Benda tu tak pelik pun. Orang menega payung, menega kemah kecil. Kena sauk dengan angin ni. Terbang poyuk-poyuk jatuh atas jalan. Itu normal. Dia memang ada. Kalau dalam 10, satu dia akan berlaku. Biasalah tu. Jadi habis hari tu. Hujan lebat gila. Hujan ribut lah. Hujan lebat. Hari ketiga, hari ni kot lah. Hari ni tak tahu okey ke tak kan. Tapi tak okey lah, insyaAllah. Jadi kat sana open pula. Sana memang clear lah kan. Dia punya kawasan tu kereta pun boleh parking banyak. Kawasan pun tak crowd. So boleh pilih makanan dengan aman damai. Tapi kena ribut tu orang pun tak pergi dah. Orang balik lah. Satu lagi yang meriah dekat Putrajaya kan. Putrajaya Pezin 3. Pezin 3 Putrajaya. Meriah betul tu. Macam-macam makanan. Makanan T20. Mula-mula dia berkata T20 dekat T20. Ni TTDI. Bazar TTDI T20. Belagak gila. Itu nasib baik bangunan banyak tu. Kalau kena ribut angkat habis semua tu. T20 punya bazar. TTDI satu. Di Pezin 3 satu. Shah Alam lagi satu. Sini gila-gila. Bila time bazar saja dia jadi satu tarikan. Sebab menu makanan terlalu banyak. Maksudnya kalau kita tak pernah tengok makanan-makanan yang rare, tengoklah di bazar Ramadan. Di bulan Ramadan. Time ni lah kita tengok makanan pelik-pelik semua. Tak pernah tengok. Makanan yang orang kata apa, saya tengok semalam daripada konten sajalah. Daripada ni Cina Muslim. Dia orang buat makanan apa tu. Dia orang join bazar kan. Banyak. Jadi time tu lah kita boleh tengok makanan. Jadi orang India, orang Cina yang kata bukan Islam pun depa pergi juga bazar. Pukul 3, pukul 4, pukul 5 depa pun pergi beli makanan. Sebab memang makanan kita manusia ni makan. Jadi bila orang jual makanan, manusia akan datang lah. Manusia tak kira lah manusia tu puasa ke tak puasa, dia akan mai lah. Tak kira lah kan. Adalah bunyi-bunyi orang kata, hampa ni tak puasa, mau main kat sini buat apa buat semak kat sini buat itu. Tak. Dia manusia ni ada jual makanan, dia pergi makan. Dia beli makanan. Cuma yang special Islam saja. Orang Islam saja. Sebab makanan mestilah yang halal, baru dia datang makan. Yang Islam lah. Islam yang orang kata apa, bukan Islam, dia boleh makan semua makanan yang dia rasa sedap.
Jadi saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Hari ini 21 Februari 2026. Kita beroperasi seperti biasa Isnin. Seperti biasa. Hari ni luar biasa. Hari ni saya rasa jangan mai hari ni. Tak payah mai. Tak payah mai. Kerja kau boleh buat pun. Yang boleh cek-cek macam tu lah. Buat apa? Buat letih kami ya. Barang tak boleh. Kerja tak boleh settle kan. Buat gantung kereta macam tu. Isnin lah. Nang. Isnin. Buat hari ni kita puasa kan. Kita puasa jadi kalau tak ada kerja tu kita pun boleh relax. Tengok movie ke apa kan. Betul tak? Jadi selamat menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan kali ni macam biasa mestilah kena ada aktiviti-aktiviti ibadah kita. Yang mana kita ni kurang baca Quran, kurang kata apa semayang, kurang semayang sunat, kurang berzikir. Ini bulan dia ni, bulan Ramadan. Time ni lah nak buat. Kadang-kadang tak pernah mengaji. Dia tak pernah mengaji pun. Mai bulan Ramadan dia tengok orang duk mengaji, dia pandailah ngaji sikit-sikit. Dia pun join juga ngaji. Jadi dia tidak terlepas daripada aktiviti ibadah lah, ibadah yang kata time bulan Ramadan ni kita duk tadarus. Tadarus Quran, bolehlah dia join sekali ngaji-ngaji. Bila tak reti ngaji jadi reti ngaji. Bila tak reti tajwid jadi reti tajwid. Time apa? Time bulan Ramadan. Itulah orang kata time bulan Ramadan ni bonus. Hampa tak tahu benda tu. Time Ramadan ni lah bonus. Yang mana tak tahu je tahu. Saya pun sama juga. Saya pun tak tahu juga. Saya sikit-sikit je. Saya ngaji ni biasa-biasa saja kan. Tapi pasal anak saya tu dia pandai tajwid. Jadi kami kira macam boleh tadarus sama-sama lah dengan dia kan. Boleh share ilmu tajwid dia tu. Kita seronok lah kan. Bagus budak ni. Tok dia duk ajak. Tok dia ajak online tau. Tok dia. Tok belah bini saya ni. Tok dia pukul lepas maghrib tu dia pun duk tadarus online tau. Tadarus online. Duduk dalam bilik dia tadarus berdua kan. Jadi dia dapat ilmu tajwid tu transfer kat kita pula kan. Jadi kita ngaji tu bunyi sedap lah sikit. Kalau tidak, hak mana panjang, hak mana pendek, hak mana dengung tak dengung, hak mana qalqalah tak qalqalah, kita sauk ya sekali. Tapi bila masuk bulan Ramadan, ada aktiviti-aktiviti macam tu, kita jadi tambah ilmu kita. Ilmu dalam membaca Al-Quran. Baca Quran. Bagus ya tu. Baca Quran. Tambahlah ilmu. Yang tak reti ngaji, jadi reti ngaji. Kan? Saya tak pandai pun. Saya tak reti pun. Tapi macam kita dengar Ustaz Zahar beritahu dah benda tu. Kita ni duk mengaji. Ni mengajilah, mengaji tajwid apa semua ni. Ilmu Quran kan. Tapi yang kita lupa. Yang paling penting sekali apa dia? Paling penting adalah ikut Quran. Paling penting. Ikut Quran. Bukan pandai mengaji. Pandai taranum semua. Bukan. Itu nombor 2. Nombor 1 ikut Quran. Dia dah kata. Ada seorang ni. Dia ni tak pandai mengaji. Tak tahu langsung. Tapi dalam hidup dia, makan haram semua dia jaga ni. Semayang dia jaga habis. Mengaji satu hafal tak kerti. Tak kerti bunyi. Alif bata tak tahu. Alif bata tak kerti. Tapi jaga ni. Makan halal haram, semayang semua cukup semua jaga kan. Betul ada seorang ni. Dia buat 2 contoh lah. Seorang ni pandai mengaji. Masya Allah. Tajwid ni tip top. Macam tu. Dia punya taranum dia. Masya Allah. Hurrabbi. Kan? Tapi langgar agama. Tak mau ikut agama. Tak suka. Tak mau ikut ni tak mau, ni tak mau. Tak mau nak buat style sendiri. Style sendiri. Islam cara dia sendiri. Itu. Satu masuk syurga, satu masuk neraka. Dia tak kira siapa pandai mengaji. Dia kira siapa ikut Quran. Yang tu. Di bulan Ramadan. Jadi, kita kena sedar. Apa yang betulnya adalah ikut apa yang disampaikan. Quran tu mesej. Quran ni dia kitab kan. Dia menyampaikan apa ni? Cara hidup. Cara hidup kita kena pergi mempelajarinya. Cara hidup. Dan cara hidup tu dah memang ada dah dengan kita ni orang Melayu. Orang Melayu ni Islam. Cara hidup dia cara ikut Quran. Ikut tuk nenek kita lagi. Lama dah. Zaman ni zaman Kesultanan Melaka lagi. Kesultanan Melaka Melayu ni hidup cara Quran. Sekarang dia konar sikit. Dia masuk moden dia konar sikit. Ada main liberal sikit. Ada main dia cakap Wahabi sikit. Campur. Dia pun digaduh kes pasal tu lah. Tapi akak dia adalah akak hidup cara dengan berpandukan Al-Quran. Orang Melayu ni. Kita je tak tahu. Habis kita duduk sibuk huha. Kita tak tahu. Yang mana style cari duit. Yang mana style hobi cari hobi kan. Dia tak tahu ni. Orang Melayu awal ni macam mana. Hidup macam mana. Saya tahu. Saya dah kaji. Saya dah tengok. Orang Melayu dulu macam mana.
Saya buat pembacaan kan. Saya tengok apa dia bahan bukti dia apa semua kan. Saya jadikan satu penceritaan yang mana dekat saya punya TikTok satu tu lah. Itu yang sebenar-benarnya. Jadi itu adalah jalan hidup. Orang Melayu ni jalan hidup dia Quran. Orang Melayu. Hang tak kira lah hang sekarang ni dah jadi Melayu murtad ke apa tak tahu kan. Saya nak beritahu. Melayu awalnya tak. Melayu awalnya memang dia ikut Quran. Melayu saja tahu. Melayu saja. Dia Quran. Hidup dia adalah perjalanan dia dengan Quran. Cara hidup dia. Walaupun tangan dia tak ada Quran. Orang Melayu. Walaupun tangan tak ada Quran. Hati dia ada Quran. Itu. Akak-akak orang duk kata leluhur lah tok nenek bah tu. Weh. Hak pengajian apa? Imam Syafi'i lah, Imam Ghazali lah. Segala imam-imam lah yang muktabar. Yang hak depa ni jadi ikutan. Dah lama dah. Dah lama cerita ni dah lama dah. Hampa yang tak tahu. Memang hak tu lah jalan tu. Memang hak tu lah. Termasuklah sultan-sultan sekali. Agung-agung, sultan-sultan raja-raja dulu. Itulah jalan hidup depa. Pegangan kata pegangan. Walaupun Quran tak ada di tangan, tapi ada di hati, ada di tok-tok moyang kita. Sekarang ni kita nak bagi ambil balik je. Itu ya. Nak bagi grab balik je sebab terlepas. Terlepas sikit. Dia dah melalut dah. Orang Melayu sekarang dah start melalut. Pakai selawat pendek lah, dia huha lah, dia ikut pengaruh ni, ikut pengaruh tu. Dia dah serong sikit lah. Serong sikit. Nak bagi perbetul balik je. Perbetul balik je. Tak lari jauh lagi. Tak lari jauh sangat. Adalah lari tapi tak lari jauh. Itu lah. Itu dia punya cerita tu. Jadi di bulan Ramadan ni bolehlah kita sibuk-sibukkan dengan urusan-urusan agama. Yang mana hak cari ilmu-ilmu agama macam mana? Yang paling penting apa tadi? Yang penting adalah hidup berpandukan Al-Quran. Orang kapiak cukup marah ni sebut ni. Marah tak kira ni. Dia kalau ikut Quran tu macam-macam dia rugi. Kalau orang Melayu tak minum arak, rugi ya company arak. Simple. Saya bagi contoh sikit lah kan. Yang mana orang kalau Islam orang Melayu ni ikut betul-betul Islam, dia tak main judi. Dia tak main judi, rosaklah syarikat judi. Itu cerita dia. Dia tak main pelacur, rosaklah pelacuran. Marahlah mafia di Colombo. Cakap dia tak main pelacur lah. Sekarang dah teruk dah. Pelacur tak pelacuran KL pun dah teruk lah sikit lah. Saya dah tengok lah. Saya tengok gaya-gaya tu. Teruk dah. Mereka punya makanan semua orang luar je. Orang Melayu tak main lah. Orang Melayu tak main lah pelacur-pelacur di KL ni. Dia orang kata apa, mereka ni dah bertaubat lah. Bertaubat. Nampak lah aura tu kan. Saya buat rondaan di Bukit Bintang semua tu. Mereka paling-paling makanan mereka ni orang Arab. Yang luar-luar ni je mereka punya makanan. Hak Malaysia tak boleh sentuh lah. Jadi terganggu gugat apabila Melayu itu menggenggam jalan hidup dia berpandukan Al-Quran. Okay? Itulah guys. Sekian sebanyak. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.